Tengok dia orang ni tak tahu apa benda dia orang dapat dipanggil aku ni. Kau mancing apa kat sini? Ni kan tempat air surut ni. Ha? Jawab. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Ali PD Channel. Ini hari kita nak pergi cari barang mancing ni. Brother Agus. Esok kita plan nak naik bot mancing. Mungkin dekat Gobil. Naik daripada Gobil. Tu belakang. Hari ni aku nak racun Mamat Agus ni beli barang mancing. Beli kau-kau Bajet tak keras lah, bajet tak keras. Bajet tak keras? Bajet tak keras. Tak apa, kita cari yang biasa-biasa je. Boleh. Kau dah lah semalam pergi tak ajak kita orang. Tanya mesin, toke tunjuk 300 Ada yang bajet tu tapi tak apa, kali ni kita pergi. Kita on the way nak pergi Matang. Tackle Matang. Okay, nanti kita update lagi. Sunrise paints the water gold, a chill upon the air. Coffee steaming in my hand, no worry, no despair. Lines cast out, the reels all set, the morning quiet. Okay, kita dah sampai Tackle. Tackle ni kedai mancing lah dekat sini, kat area Matang. Kita tengok apa yang kita dapat beli ni. Ya, let's go guys. Oh, tengah pilih Ni brother Morgan join ni. Itu bau apa tu? ambil Stella. Stella. Si Mano sini tak ada? Ada depan depan. Mano abang nak beli. Tengok si Mano dulu. Okey, kita dah habis belanja. Aku okey Okey. Pasang udang lagi. Mau beli apa udang? Cari lauk. Okay, jom kita gerak. Let's go. Kita gerak dulu cari bahan-bahan makanan dengan umpan. Let's go. Kita cari bahan makanan pula. Udang dah beli udang kopi. Boleh lah jajan-jajan ni. Yang 2 orang lagi tak ke mana. Kacang ke apa untuk makan esok. Kuaci confirm kena. Tapi jangan ambil yang besar. Kecil sikit lah. Sebab kita bukan dekat Kelong, kita dekat Tabut. Baru sampai. Hello. Mana kau merayap? Kami pergi beli kopi. Wah, kopi DIY. Tak, bukan super chef. Murah sikit je lah. Tak. Okey. Kumpul-kumpul makanan untuk esok. Beli barang, nak mancing. Aku tak ikut. Aku ikut beli barang je. Ini Maggi. Barang banyak ni. Ini kaki makan, bukan kaki mancing. Bukan kat depan ada Maggi. Sana tu, sana. Dah depan. Tak dalam depan. Pau tak nak pau. Pau ni. Dia orang nak masak dalam bot. Aku macam tak confident dia. Tapi tak apa, kita cuba je. Aku sana Maggi. Ni bukan nak mancing ni. Ni pergi berkelah. Orang nak mancing kat bot, tapi dia orang belanja ni macam nak mancing dekat Kelong. Aku tak tahu lah. Kelayan je. Udang kilo. Wah. Banyak tu. Sekilo. Cukup udang kopi. Ini dari kat dia nak masak umai.
Mana sempat masuk umai dalam bot. Member nak mancing terus masuk umai. Ujung-ujung kupau member. Dah. Tong baru nak. Satu kita lagi orang tu. Ada lagi? Boleh pakai bot. Dah, lagi. Dah, itu je. Lu lama. Yang ini dulu tadi belakang. Mahal. Gat, the real content creator. Jangan nak beli susu. Hell, dia kan dah ada anak. Nak beli susu anak dia. Jom. Dah. Banyak bang beli. Sisi pembayaran. 6 miliar lah. Bukan untuk mereka. Sisi pembayaran. Ish. Seluar londe. Untuk asyik. Mereka untuk orang tahu asal. Ni apa lagi ni? Ni bincang apa lagi ni? Masak nasi, masak telur, buat sambal. Telur pun tak nak bawa telur. Telur ada lah. Telur ada dah, dua. Dua. Proses ada. Aku nak kena tunggu setengah jam. Kenapa? Frame. Oh tu. Dia terus buat. Berapa? 129. Apa perasaan anda sebelum mancing? Tak sabar nak makan. Ai. Oh ni memang kaki makannya dalam bot. Tengok tunjuk ni. Ini makanan 1 tahun ni. Kita balik-balik ni mancing. Ni apa ni? Asal bawa kasut. Ada sesi pembayaran. Diam situ je. Diam-diam. Bapak banyak siap barang. Satu plastik. Dah. Kalau kita dah sempat tu. Semua sempat orang kita bilang betul. Kalau malam nanti okey lagi. Kan? Kalau tu dalam kereta nanti dah buka dah satu. Ni kos dah. Nemu. Barang kedua. Plastik kedua. Dah. Bayar nanti kau bayar. Toke. Toke tangki. Oh, pau. Bawa keluar. Nak lebih ke bawah kan? Kawasan tu dia. Dia yang awalnya nak lagi tu. Hello guys. Tunjuk resit. 5 orang. Tunjuk resit. Ha? Tunjuk resit. Ni resit. Mana resit ni? Ni. 140. Makan ni. 140. Makan je. Ni 140. Okay guys, kita nak turun bawah. Okey, dah siap beli barang.
Penuh Kita satu bawa ni. cermin. Mancing buat cermin ni. Itu barang kau. Oh, ya. Orang college. Morgan dia dah dapat sama pelajar. So dia tak dapat join lah kita. So Dapat mancing lagi. dia tak dapat join. So ni kira dia nak pergi masuk asrama ni. Betul ada cermin tu. Cermin dia tu. Alright, let's go. Kau jom dia sisi saya. Kita nak hantar kawan kita Morgan Naik bukit. nak balik poli, balik asrama. Morgan. Alamak, macam mata lah. Handsome boy lah. Handsome boy. Dia nak pick up awet-awet poli. Weh, sabar. Semoga berjaya bro. Sukses ni Morgan. Memikat awet-awet poli. Nanti dah jadi manager, call aku Kita lepak. Sini berapa? Dah sampai dah. Ui. Dah sampai. Sabar. Purau, kau apa benda purau? Purau di pantai. Perempuan. Oh. Sini. Purau tu aku ingat ikan. Ikan Nabila Iman. Inilah Poli Matang, Politeknik Matang. Baru gunung. Belakang gunung ah. Gunung Serapi tu kan. Bau jom tu. Kabus. Oh, tapi dia sampai berapa? Enggak bosan. Ya, kita dah masuk. No dah. Asal. Dah sini ni oi. Suka kau orang tengok awet Poli. Galak ketawa. Purau dok. Muka di mana? Belakang. Weh, dua orang ni. Galak betul dia. Cuma tahu belum kahwin lagi ni. Belum kahwin lagi. Pulai Oh. dia kan jalan pulai. Nemu. Pusing dah itu. Nama tersal agak dalam poli tu. Tapi memang best lah dekat belakang gunung ni. Tak, lu pernah pamping hari hujan kan? Oh. Bisa sekarang betul ni ada tahu. Kita. Aku nak ambil kau suka. Bebol. Tak jadi bapak. Dia tu kan. Hantar anak pergi college. Oh, risau. Ini dia. Mana hostel dia? Darah baji. Saya staff. Oh, sini. Ni kantin tadi. Ya. Ni kita menghantar Morgan balik hostel. Itu apa orang dating kan? Oi, kau Nak kena mu. Ai, amai. Dan nak kalapan suara bilik kan? nampak orang dating pula. Kau Bila tahu-tahu je kau. Tak, aku selalu hantar orang dekat sini. Oh, ya ke? Masih pengen ke direct kan? Ya. Ya. Ni bilik aku ni. Ni. Dia pengen, masih Uish. pengen. Dia single dia. Tu dia. Morgan. Setelah memakai cermin mata, memang nampak macam budak-budak nerd lah. Wah, ni dah tempat study dia. Dah, Mantap. Break apa? Kupian ya break rasa dia. Kasut. Gila Madah. Bedau. Tahu jalan dia. Nak take play berdua. Dah lah, mereka kumpulan di sini. Apa-apa Roger Apa-apa Roger Alah, bobot sedih konon. Okey bro, jumpa lagi. Nampaknya hilanglah kameraman aku. Dia dah pergi sama belajar. Tinggallah dia. Esok aku nak mengharapkan Cangai yang buat video. Selamat pagi. Hari ni dah sampai. Tapi diorang tak sampai lagi ni. Tapi cuaca macam mendung ah. Tak pastilah boleh mancing ke tak ni. Harap-harap tak hujan lah. Masih tunggu lagi diorang, tak sampai. Kalau sampai nanti saya ambil video lagi. Kau tengok jam. Dekat pukul 9 dah baru sampai. Aduh, hai. Ini ketua ni baju merah ni. Ni ketua ni baju merah ni.
Wah, Nissan ada box baru ah. Kotor lah. Oh, sekali beli box besar terus. Tak pakai plastik lagi. Sebelum ni kena kutuk dengan aku pakai plastik hitam je. Macam nak bawa apa. Tak pakai plastik lagi, bro. Ini bos baru lah. Sudah ada box. Let's go. Bot masih belum boleh bergerak ah. Kena tunggu air pasang. So kita duduk santai dulu lah. Santai tunggu air pasang baru boleh keluar bot. Hujan guys. Tak dapat naik bot lagi. Dah naik bot lagi dah hujan. Muka kecewa. Cangai muka kecewa. Baru nak rasmikan joran baru ni. Bukan dah rasmi kan? Dapat stokin. Rasmi dapat stokin. Yang ni belum rasmi. Ni mesin tu. Ni memang tu dah asap ni semua di mana ni. Kau muka sedih. Muka sedih. Sabar. Bot baru basah. Kalau yang pun buang stiker tu dulu sol tu. Bot baru basah. Bot baru. Box. Nak cakap bawa beli lah. Kalau sedih pun jangan baling joran tu. Baling joran. Apalah nasib kita ni. Tak tahulah ni dapat mancing ke tak. A few moments later. Hari ni kena scam guys. Niat hati nak naik bot tak dapat. Muka-muka kecewa. Kena scam. Tapi barang dah beli apa semua, teruskan je lah mancing. Bawa bekal macam nak pergi Kelong. Itulah. Ujung-ujung mancing kat sini lah. JT Gobit. Air pun dah nak surut ni. Tak apalah. Janji baling lah. Dah, sekejap lagi kita baling. Masih lagi belum ada hasil. Jadi kelayap siang. Aduh, yai. Macam jangan. Aduh. Baling je lah. Janji baling Janji baling. Hasil ada hasil, tak ada hasil tu nombor 2 lah. Kurang dah semangatnya ni. Ya. Makan guys. Yang penting aku dah ada hasil. Tak kira lah belukang ke apa. Ini belukang ke apa ni? Dah. Tengoklah. Yang penting tak kumpau. Yang penting tak kumpau guys. Oh, kuat tarik ni. Function lah benda ni. Serius lah. Function guys benda ni. Walaupun murah, kecil, tapi dia function. So nak buka mata kaya dekat ikan senang sikit lah. Ui, dalam juga. Kan senang guys. Baru senang buat kerja. Ini bukan belukang babe. Ini kalau mega ni macam mayong ni. Kau nak tak nak? Ikan tak kenal. Lepas Aku lepas Yang penting kau dah dapat babe. Mantap guys. Ada gus Ada rasa kah? Ada. Wah. Joran aku kali kedua kena. Sama juga. Belukar Duri merah. Duri sama. Duri yes. Angkat tinggi sikit. Wah. Okay lah, dapat strike orang punya. Alright. Duri ke belukang? Dia macam mayong. Nissan pula. Boleh lah, sini memang banyak duri lah kalau air surut. Layan duri je lah. Layan duri lah. Yang penting tak kumpau Tak kumpau.
Belum. Rasa aku. Sabar. Makan dulu. Ha. Duri kan ni bang? Rasa aku. Ya, Nissan tunjuk sikit. Dapat buntal emas guys. Katanya ada harga ni buntal emas ni. Nanti kita tanya kat kedai boleh jual tak? Bawa balik. Boleh bawa balik yang jual. Abang Rizal, apa perasaan anda kena scam hari ni? Kecewa ada juga. Pandai buat. Oh lama, tengok aku baru nak bersantai-santai ambil video, joran aku dah kena tarik. Sekejap guys, angkat joran dulu. Kayu lah. Alamak, kena scam lah. Bang, kayu lah. Kau pun kena tak? Sekejap, mana tali aku? Dah, alamak. Tengok. Oi. Terbang guys. Alamak. Hai. Oi. Aku pun kayu. You. Alamak, package ah. Oh, dah lah peramu baru buat. Alamak. Sesirat. Bukan. Oi, boleh kira kita dek. Ikan. Ambil video. Ikan tu. Kasih sini ni. Kan? Ni ikan itu yang kita dapat ni. Mayung. Mayung. Dia tak kosong dah. Mayung lah. Besar. Jalan baru. First blood. Lama kena kayu. Bolong dah. Bola. Tak deh. Dah kena. Dah kena. Tak payah kau kalah dulu, kau tak main. Apa ya? Mayung ke? Buntal tadi kau ambil? Tak, buang. Apa perasaan anda kena scam guys? Sedih. Ha? Sedih. Sedih? Tengoklah kamera. Tak mau. Malu. Abang Nissan malu lah. Gus, apa perasaan kena scam? Apa boleh buat lah. Boleh buat Jalan nasib. Kena fikir positif lah mantap macam ni lah angler. Mantap dengan topi, dengan barang. Sudah strike guys. Set baru dia. Dah lengkap. Mancing topi dia. Alamak. Aduh. Ngai, apa perasaan kena scam? Aduh. Hati dah membara. Tapi dia dah dapat ikan. Kau dapat ikan kan? Belum ah? Dia dapat. Oh, sudah pandai baling ah. Woi, sudah pandai baling ah. Ya. Bismillah. Tak apa. Yang penting dah naik. Alah, kau tolong balik aja. Aku yang strike kan. Wah, canggih dapat 9 ah. Tapi bukan AGK. Tapi bukan set baru dia. Ni member yang target 9 ni dah kemas-kemas barang nak balik. Lihatlah, baru canggih dah dapat 9 tu. Awal lagi. Lagi ni. Tengok aku ah. Tak pakai baju hujan ah. Hei, baju hujan. Ni cakap sekali lagi. Angler macam aku takkan mengalah. Tu yang kita nak dengar tu. Barang mengalah. Aduh. Misal angler. Tapi saya sekarang ni boleh tidur sekarang ni. Canggih dah dapat 9 bro. Kau target 9 kena dapat 9. Itulah. Baru boleh balik. Masalahnya aku yang baling tadi. Dia claim dia baling je lah. Hujan dah reda ni. Tapi dia orang ni tak nak balik lagi. Aku macam dah nak balik. Sunyi guys. Ni
Ke daun. Daun dah. Kena daun. Tengah sunyi sekarang ni. Tak ada gigitan ikan lagi. Kau steady jangan tak pakai topi, tak pakai apa. Aku memang kena tutup macam ni. Tutup habis. Panas duk. Lepas tu dah pakai sunscreen. Oh ya, kau dah pakai sunscreen? Abang Rizal, Tak dapat lagi ni. mana ikanmu? Tak dapat lagi. Bukan hari aku ni. Belum ada rezeki lagi. Kau biasa kan hero Tamel. Last pun dapat. Nampaknya Cangai strike lagi. Zal, Cangai strike lagi Zal. Joran yang sama Zal. Bukan joran tadi yang semilang tadi tu. Ini bukan joran Duncan yang tinggal kat kabin. Bukan. Macam besar ni. Oh, dia macam ni. Mana? Itu kah? Pari. Ui, wah, macam pari. Sampah. Sampah guys. Itu plastik. Tapi tak tahu lah. Alamak, baru nak nampak pari naik. Tak apa Zai. Ada lagi. Boleh lagi, ada masa lagi. Ada masa lagi. Kita bagi chance tu baju merah hujung belakang tu. Tengok dia orang ni, tak tahu apa benda dia orang dapat dia panggil aku ni. Kau mancing apa kat sini? Ni kan tempat air surut ni. Jawab. Biawak. Ui. Kau mancing biawak Wah, dapat tu. Biawak pun dia mancing dia. Kau tengok biawak dia mancing ni. Habis kau nak makan ni? Kecil. Kalau besar pun. Oh, kecil kata dia, tak boleh makan. Kalau besar dia orang makan ni. Ya! Hei, siul lah. Bodoh orang main. Dah lepas lah. Jom main. Ambil je player lagi lepas tu. Bengong kau budak ni. Aku takut dengan jauh kaki aku je. Ambil player kan. Lepas. Nampaknya joran baru kena lagi. Dapat ikan bang steady abang Agus. Tak kosong lah. Agus tak kosong. Abang baju merah tu masih mencuba lagi tu. Zal, lambai sikit Zal, lambai sikit. Tu dia. Cangai makan je ni tadi. Dia cakap tu semalam. Aduh. Tak dapat ikan makan. Okay guys, Abang Rizal nak balik dah. Nampaknya dia tak ada hasil lagi ni. Aku nak pergi hospital. Dia nak pergi hospital lah. Anak dia. Tengok anak. Tak apa Zai, tak ada rezeki Zai. Rezeki. Aku mengalah ni. Dah lah kena scam, kumpau pula. Aduh. Sedih. Berdarah, baju merah. MU tetap ya. Oh, MU tetap di hati. Tak apa, kita cuba next time. Jatuh payung. Angin kuat guys. Assalamualaikum guys. Alright. Jumpa lagi next video Abang Cangai dah surrender juga ni. Tinggal kita bertiga je ni. Masih bertahan. Apa? Air. Ambil air. Okay, dah nak balik naik kemas-kemas Balik. Oh, joran baru dah. Dah rasmi lah, dah dapat ikan. Malung dengan duri lah. Malung dengan duri. Bisa ikan duri dalamnya kan. Cangai pun. Okey lah, dapat semilang, malung. Adalah juga hasil nak buat makan. Buat ada Sekali masak. Walaupun hati masing-masing kecewa guys.
Aduh. Dia lagi tutup. Lain Dia plan dah lain terbang pula dah. nak kena. Ha? Tutup dia dah terbang dah. Tutup pun dah terbang lah tadi terkejut angin. Angin kuat. Hujan tadi angin kuat. Tak dapat tutup dah tu bekas. Okey lah. Sekejap lagi siap kemas kita gerak. Okey lah, rasanya cukup lah sampai sini. Mesti dah kemas lah tu. Dah petang ni, air dah surut. Tak ada hasil lah, ikan pun tak ada gigit. So kita orang balik. Okey lah, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oh, the river calls us home, where the wild heart runs free, where the fishing rod and laughter just wait.